Assalamualaikum kawan-kawan, jumpa lagi. Sekarang ni saya dekat Pekanbaru. Tiba-tiba je kat sini kan. Saya nak beli barang sikit, tapi tak tahulah kita nak beli apa ni. Kita nak beli sosis, tapi kita tak tahu harga dia. Kita ambil je. Ada satu lagi saya baru nampak. Dah 2 tahun saya dekat Sarawak ni, baru saya nampak. Ni dia, produk dari Indonesia. Kita try lah. Sebab hari tu masa abang saya datang sini 2-3 bulan lepas, dia orang pernah beli ni dari Daro juga. Anak-anak saya makan dekat rumah mak saya. Dia orang cakap boleh lah, sedap. Jadi hari ni kita nak cuba. Cukup rasa mama. Cukup kunyit gak kunyit. Kunyit namanya ayam. Apa lagi kita nak beli? Jenis. Kita tengok-tengok dulu. Kita nak cari serbuk kunyit. Memang ada kunyit hidup, tapi serbuk kunyit ni pun penting juga. Mana? Kunyit. Ada lah. Tapi yang ni bagus tau, dia punya kuning tu betul-betul macam kunyit hidup. Serbuk. Okey, kakak ambil apa pula? Kakak ambil kopok macam biasa. Kopok yang dia orang suka. Saya pula nak cari apa? Hari ni kakak dengan adik cuti sekolah Sabtu. Hujan renyai-renyai, tak berhenti pula hujan dia. Jadi kita orang bawa sekali lah pergi ke Daro. Sampai Daro ni pun baru lepas hujan juga. Dari kampung tadi sampai ke Daro lah. Hujan dia tu sampai ke Daro. Ni buah dapai. Ni buah, kalau kita orang panggil buah terbulus Melanau. Saya beli apa? Ni. Setompok RM10. Ada 5, ada 4. Tapi saya takut tak habis. Jadi saya cari yang 2 atau 1 RM10 lah. Okey, kita on the way balik. Tengok dah macam malam kan. Padahal tengah hari lagi tu. Hujan pula kita orang nak balik kampung ni. Nanti sampai rumah kita unboxing apa yang kita beli dekat Pekanbaru tadi. Disebabkan hujan, perut terasa lapar. Jadi kita nikmati makanan yang kita beli tadi. Sambil menunggu sampai kampung lah. Okey, kita dah sampai kampung. Tapi ni kampung Penuai. Tengok hujan dia. Dari pagi sampai ke malam, dari malam lagi sampai ke pagi. Okey, kita dah balik dari Daro, air pasang besar. Tengok ni, projek dah siap sebelah sini. Sebelum rumah saya siap lagi projek ni. Dah di orang kampung minta baru dapat sekarang. Jadi untuk jalan ke rumah saya tu belum ada lagi. Separuh je lah. Sebelah sana je, tengok sebelah depan tu je jalan dia orang buat. Tapi okey juga, alhamdulillah. Tu. Dan sekarang kita balik rumah. Hujan lagi. Hujan ditambah dengan air pasang besar. Tapi jangan risau. Selalunya dekat dalam kampung mungkin kalau air pasang besar air dia sampai ke atas simen. Tapi kalau kawasan saya ni jarang. Memang tak naik air lah buat masa sekarang. Ni pertama kali jalan kita orang pun tenggelam juga. Sebab tu kita orang tadi diletakkan di separuh jalan menuju ke rumah saya. Kita orang jalan kaki. Assalamualaikum korang. Kita dah sampai rumah. Kita selongkar sikit barang yang kita beli dari Pekanbaru tadi. Video kita ni pun kita beli ni biskut kacang. Saya memang suka biskut ni. Dari kecil sampailah sekarang ni. Saya suka biskut ni, biskut kacang. Ni biskut coklat untuk sarapan pagi lah. Biskut kacang lagi. Yang ni nombor 2 saya suka kalau untuk sarapan.
Yang ni memang dari saya kakak. Ini dari kecil lagi saya suka. Dari kecil sampailah sekarang. Nutella. Ni air botol yang saya tadah untuk nanti kalau musim ke laut kita nak buat dia jadi ais. Tu yang saya beli. Itu yang saya beli. Itu yang saya letakkan dia dalam botol ni. Kita beli bawang, sup siam. Untuk harga barang-barang dekat Sarawak ni, kira dia mahal sedikit lah dari Semenanjung. Dia akan naik harga sikit. Lagi-lagi kalau dah sampai kampung, memang harga dia naik lah. Aduh, memang harga dia akan naik lah. Kita beli kicap ni buat stok, kicap masin. Ini coklat, apa nama, roti untuk Nutella kita. Lepas tu keropok. Keropok ni jarang diorang makan kalau kita tak ke Pekanbaru. Kita jarang pergi kedai lah dekat kampung ni. Mami. Cukup rasa ni jenis semua boleh lah. Yang ni ikan bilis. Kita cuba. Cukup rasa untuk perasa ikan bilis. Asam jawa. Mesti ada stok. Saya ambil 2. Lagi cube ayam Maggi dengan kunyit. Kita walaupun ada kunyit kita tanam, kena ada juga serbuk kunyit. Lepas tu apa lagi ya? Kita beli hanger sebab hujan je. Hanger pun berkurangan. Buku matematik. Ini hari tu belum ada lagi. Yang satu tu buku garis 1 lah. Basah sebab hujan. Kita beli penyepit. Penyepit kita pun tak tahulah hilang entah ke mana kadang tu. Yang biasa kalau saya ni bekerja jatuh bawah, sekejap lagi kutip, lala lupa terus. Jadi penyepit tu dimakan tanah. Okey, kita beli pembalut wanita. Lepas tu kita beli sunlight 1. Kita ada stok lagi. Jadi kita tambah 1 je lah. Lepas tu daya kita ambil 2. Aduh. Kita simpan dulu ni. Kita beli lagi bawang. Yang ni bawang siam. Yang ni bawang India. Bawang India ni tadi mahal. Jadi saya ambil sikit je. Lepas tu saya jumpa dekat kedai lain bawang siam ni, saya ambil lagi sedikit. Lepas tu saya ambil sayur, sawi. Pokok esok nak buat mi goreng ke. Sos tiram. Ikan bakar. Saya ambil 5. Sebab kedai situ murah, RM2 je. Saya ambil 5 lah. Lepas tu saya ambil telur. Telur tak boleh lupa. Mesti ada walau 1 set. Yang ni pula. Yang ni bawang putih. Kita ambil sikit. Halia. Halia saya dah tak ada. Kita ambil sikit. Mana tomato mama? Cuba tengok atas tu. Ini pula kita cuba. Lepas tu kita beli dada ayam 4. Dada ayam 4 ni 2 kilo 385. RM23.85. Lepas tu kita ambil sayap ayam. Sampai sekilo 855 gram. RM11.88. Lepas tu ni hot dog.
Kita ambil 2. Nah, kita mesti kena ada stok. Sebab ayam kita dah habis, sayap kita pun dah habis. Hari tu beli kat pasar raya dekat kawasan kampung ni, tak ada. Dia ada 2 kedai kan jual. Pergi satu kedai lagi tak ada. Pergi satu kedai lagi nak beli dada ayam pun tak ada. Macam Happy Mart tu. Happy Mart pun dah habis. Kita pergi satu lagi kedai pun dah habis juga. Jadi hari tu beli isi ayam je lah. Isi ayam. Dalam dia ada, kadang-kadang ada 4, kadang-kadang ada 3 ketul. RM16. Berapa sen? 90 sen ke 50 sen macam tu. Okey. Ni saya beli 2. Apa nama kalau tempat korang ni? Kalau dekat kampung saya panggil ni buah apa lupa pula saya. Apa nama ni? Buah panggil. Kita orang panggil buah panggil. Buah panggil. Kalau Sabah panggil bambangan kalau tak silap saya. Kalau Melayu Sarawak ni saya lupa lah pula nama dia. Tak apalah. Siapa-siapa tahu boleh bagi tahu lah nama dia. Kita beli 2 lah. 2 ni RM10. Tapi dekat badan dia RM7. Yang ni tak ada. Nah, kita ambil 2. Ni lupa. Ni tomato kita. Okey, dah selesai unboxing kita. Petang ni. Barang-barang basah ni. Contoh ayam tu. Kita memang dah kehabisan stok lah. Telur memang kena wajib ada lah. Okey lah, Alhamdulillah. Untuk barang dapur kita dah selesai juga. Kalau dah jarang ke pekan tu, kita kena ada stok lah dekat rumah, betul tak? Jangan tunggu habis. Macam saya hari tu dah habis. Kelang kabut pula bila anak nak minta nak makan ayam. Kena ada stok walaupun sikit lah. Okey, semoga korang suka dengan video saya. Kalau stok sayur-sayur ni tak boleh lama kan. Okey lah.